Teka, bola mana bola yang palsu? Kalau ditendang sakit sangat ni. Mesti yang ni yang palsu. Tak jadilah. Yang ni lah. Oh. Yeay! Yes! Yeay! Subscribe kalau aku perlu tendang yang ni. Dan like kalau aku perlu tendang yang ni. Apa dia? Subscribe. Okey. Yeay! Cepatlah, Ihsan. Bola aku. Nak pilih yang mana lah? Pilih yang ni je lah. Yeay! Subscribe! Berapa banyak gigitan untuk makan pizza? Memang akulah yang menang. Senang sangat ni. 1, 2, not bad. Easy sangat. 2 suap je. Pizza makanan kegemaran aku. 1, 2, 3, 4, 5. Aku memang hebat. Aku akan anggap yang ni macam donat je. 1, 2, 3, 4. Macam ni lah cara bodyguard makan. Aku akan makan pizza ni dengan satu suapan je. Iqmal, sekarang kau dah dekat 2 juta subscriber tau. Okey, korang yang tengok ni jangan lupa subscribe tau. 3, 2, 1. Drive-thru mana jual makanan paling murah? Kita mula dengan McDonald. Bang, boleh tak abang bagi makanan yang paling murah kat sini? Burger dengan fries. Alright, terima kasih bang Dia bagi aku burger ayam. Besar tapak tangan aku lagi. Tapi aku tak terfikir pula harga dia macam ni. Aku rasa untuk RM7.5 tak berbaloi kot. Tapi mungkin KFC ada makanan lebih murah. Makanan apa yang paling murah kat sini? Makanan paling murah? Ya. Burger filet. Saiz ayam dia lagi besar daripada McDonald. Sos dia pun banyak. Harga dia lebih murah berbanding McDonald. Hentian seterusnya, Burger King. Boleh tak bagi saya apa-apa makanan yang paling murah? Yes. Aku pun ambil makanan dan dia bagi aku. Aku ingatkan dalam gambar panjang macam ni. Dan harga dia. RM8. Apa-apa pun benda ni sedap. Tapi adakah Texas Chicken akan menang? Makanan apa paling murah kat sini? Hello? Tak dengar lah apa-apa harga. Aku rasa Texas paling murah kot. Aku tak sangka ada juga biskut bentuk macam ni Biasa aku makan biskut nipis je. Yang ni tebal. Sedap. Aku suka. Perang gam kita bagi gam. Letak banyak-banyak. Kuat sangat. Mesti Akmal. Tak boleh buka. Man, tolong buka jap ni. Ketat sangat lah. Aduh kau ni Ihsan. Takkanlah bekas macam ni pun tak boleh. Besar panjang dah kau ni. Aduh, main sinilah. Ketat. Dah tengah main PUBG. Hai. Tolonglah kejap. Kenapa tak boleh ni? Memang ketat kan? Okey, tunggu kejap. Cepat Iqmal, macam mana ni? Kau tunggulah kejap. Tadi tak pakai sarung tangan, licin. Ni kau tengok ni. Cubalah. Kenapa tak boleh buka ni? Takkan tu pun tak boleh buka. Okey. Rosak bekas tu. Okey, tak apa. Kau tunggu kejap. Aku ambil barang lain. Kau tunggu jap. Iqmal, sini. Ni Ihsan. Aku nak pakai tukul. Mai sini. Tak boleh lah. Aku ingat kau kuat. Aku lagi kuat lah. Tadi kan susah nak buka. Macam mana ini boleh terjadi? Bolehkah aku tukar twisties jadi art? Gol aku buat twisties jadi art dan jual art ni. Dan untuk buat benda ni, aku perlu cari bentuk twisties yang menarik. Yang ni mungkin macam peha ayam. Dan lepas aku cari satu persatu twisties ni, aku pun jumpa twisties bentuk peha ayam. Aku rasa aku suka yang ni. Dan lepas aku letak twisties bentuk peha ayam ni betul-betul slow atas kanvas ni, jom kita jual. Plan aku akan letakkan art aku ni dekat Facebook Marketplace. Dan lepas tu aku tunggu. Kita tengok esok, hari kedua. Sebenarnya kita dah ada pembeli. Dia kata dia nak datang rumah aku hari ni. Ada orang nak beli lukisan aku. Abang yang nak beli lukisan saya Lah, adik aku rupanya. Cheese. Aduh, ada pintu misteri. Nak pilih nombor berapa Aha! Tali tamplom. Kita buka pintu nombor 2 dululah. Agak-agak dapat apa ya?
Kinder Joy je. Aku ingatkan ada kereta Lamborghini. Sekarang nak pilih pintu nombor 3 pula lah. Rasa-rasa dapat apa ya? Ush, betul-betul dapat ni. Dapat duit. Wah, pintu ketiga dapat RM1,000. Yeay, boleh beli robot. Kalau pintu pertama dapat apa ya? Rasa-rasa dapat apa ya? Ush, betul-betul dapat ni. Yeay, dapat telefon Samsung baru. Level 1, masak ayam. Level 3, masak ayam. Level terakhir, masak ayam. Bolehkah aku teka jenama air? Kita mula dengan Fanta. Air ni nak rasa dekat dah macam Fanta. Aku rasa yang ni air Fanta. Yang ni Fanta. Let's go! Pusingan kedua. Sprite. Yang pertama. Oh. Tapi yang kedua, yang ni macam rasa Sprite. Aku rasa aku dah confident tapi Senang sangat. Come on. Pusingan ketiga. mak sap-sapi lah. Aku rasa pusingan ni pusingan paling susah lah. Aku tak tahu aku boleh buat ke tak ni. Rasa macam air ni dah ni. Tapi selepas aku rasa kedua-duanya, Ini dia mak yang sebenar. Ini untuk Ikmal, ini untuk pencuri, dan ini untuk aku. Alah, dah habis. Nanti Ikmal, pencuri, ni air untuk korang. Wah, terima kasih. Tapi minuman ayah mana? Ayah tak minum ke? Tadi air Fanta habis. Kalau ayah tak minum, kita orang pun tak nak minum lah. Aduh, korang janganlah macam tu. Aha, supaya dia orang tak sedar, kita cat je cawan ni dengan warna merah. Kita warna banyak-banyak supaya nampak macam Fanta. Ikmal, pencuri, ni air untuk korang. Wah, terima kasih. Tapi minuman ayah mana? Korang relax je, ni ayah-ayah. Jom kita minum sama-sama, nak tak? Padahal ni cuma cat merah je. San, jom ulang kaji matematik. Esok kan periksa. Jomlah. kenapa tiba-tiba jadi mengantuk ni? Tengok ni betul-betul tidur. Beberapa saat kemudian, Terbangun, tak apalah kita tidur dulu lah Ehsan. Tidur sekejap je, lepas tu kita bangun belajar semula. Tapi bila tidur, mata ni tiba-tiba segar pula. Tak apalah, kita belajar lagi lah Ehsan. Kita mula soalan pertama ya. Alamak, kenapa jadi mengantuk lagi ni? Okey, tak apalah Ehsan. Kali ni kita tidur tengah hari dulu lah ya. Tapi bila badan ni betul-betul atas tilam, tak mengantuk pula dah. Tak apalah, kita buat soalan atas katil lah. Ternyata dengan kertas soalan ni yang membuatkan aku tidur. Apa akan jadi kalau kita campurkan semua air gas ni? Mula sekarang. Wih, kau tengok Ehsan, warna dia Ehsan. Jadi warna apa tu? Betul ke benda kita buat ni? Betul lah. Masuk bodyguard. Ambil ni. Wih, kau tengok tu. Dia jadi macam warna sirap. Okey, campur lagi. Campur. Aku rasa dia akan meletup ni Ehsan. Oi, kau tengok dia nak meletup. Dia nak meletup. Tengok tu. Oi. Lagi, campur lagi. Kita memang nak campur semua ke? Campur semua. Bukankah kita patut campur kopi ke? Campur aja. Benda kita buat semua ni. Aku tak tahulah. Okey, sekarang jom kita rasa sama-sama. Macam pelik je warna dia. Satu untuk engkau. Jadi untuk siapa? Jadi untuk Ikmal Sida lah. Okey, bodyguard tengok. Siapa muntah dia kalah. Kita boleh hidup lagi ke kalau minum ni? Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe. Ayah, sabun ni dah habis. Sini, ayah isi air. Ni ambil ni. Yelah, masih ada lagi ayah. Alah ayah, air Ikmal dah habis. Mana? Sini ayah isikan air. Ni, ambil ni. Wah, terima kasih ya ayah. Sayang ayah. Ayah, bateri telefon Ikmal dah habis. Sini, biar ayah isikan air. Ayah, janganlah isi air kat telefon Ikmal ni, nanti rosak. Kalau bateri habis, kita tinggal charge je. Chicken, banana, chicken, banana, chicken. Banana. Oi, air masak lagi bagus lah daripada air Coca-Cola ni. Air Coca-Cola lagi bagus daripada air masak. Apa pula? Ini abang aku Ikman. Dia suka sangat air gas. Sedangkan aku Ehsan sukanya air masak. Maka dari itu, kita akan test siapa yang lagi bagus. Sekarang kita akan test pakai Mentos. Mesti Coca-Cola yang menang. Kecil je kau punya. Kau tengok ni air masak punya. Mesti lagi besar. Okey?
Mana ada? Kenapa tak ada? Sekarang kita akan test jatuhkan daripada ketinggian. Besar sangat letupannya. Basah baju aku. Sekarang giliran air masak. Wah. Lah, ternyata air putih kecil sangat ledakannya. Like kalau korang pilih air gas dan subscribe kalau korang pilih air masak. Ayah tengah makan coklat. Banyak lagi coklat ayah tu. Curilah. Aku akan gunting plastik coklat dia diam-diam. Lepas tu aku akan curi lollipop ayah. Ayah tak sedar. Kita makan dulu lollipopnya. Tapi tiba-tiba Kenapa berubah jadi marshmallow pula ni? Kalau makan lagi berubah tak makanlah. Kenapa jadi macam ni? Berubah bentuk lagi? Cuba sekali lagi lah. Masih boleh berubah lagi? Berubah lagi? Hai, pelik sangat ni. Okay, let's go ayah. Satu, dua, tiga. Mana je air ni? Nak sikit boleh? Tak boleh. Kau jangan ambil Hasan. Aku nak pergi ambil mainan jap. Aha, minuman ni kita pindah je dekat gelas yang kecil. Macam ni. Sekarang kan ada lebih. Baru boleh minum. Macam tu lah Hasan. Minuman aku masih penuh lagi. Minum sikit lah. Lepas tu kita tandalah macam ni dengan garisan. Biar minuman ni tak ada orang curi. Macam mana Aha, kita padam je garisan ni. Habislah. Tinggal sikit sangat ni. Kita tandakan supaya Ikmal tak tahu. Kalau Ikmal tak perasan ni, korang kena subscribe. Ui, betul-betul tak ada orang minum lah. Subscribe. Weh, ada orang jual cekedis. Nampak sedap sangat. Kau jangan pegang cekedis ni. Kau simpan balik. Kau dah lah miskin. Jahat sangat pakcik ni. Padahal aku betul-betul nak beli. Tapi aku tengok cekedis ni dah ada hilang satu. Woi, jangan lari ya. Mesti kau yang curi kan? Sini aku nak tengok. Tak adalah, tak ada. Kau dah makan je, Pakcik, minta maaf pakcik. Jangan lari. Aduh, dasar pencuri. Lah, ternyata cekedis ni jatuh je. Aduh, kesian sangat dekat pencuri tu. Aku dah tuduh dia. Bang. Wih, ada duit jatuh. Nak ambil lah. Duit aku jatuh dekat engkau Kat kaki aku mana ada apa-apa. Dah, kau jangan menipu. Pulangkan semula duit aku. Mana ada dekat aku duit tu. Kau ni asyik menipu je kerja. Tengok dekat bawah tapak kaki kau tu, duit aku. Aku akan tunggu. Aku yakin duit aku mesti ada bawah tapak kaki kau tu. Aku akan tunggu sampai kau berdiri. Kenapa dia tak pergi lagi? Nanti kantoi lah. Aku akan terus tunggu kat sini. Aduh, kenapa dia tak pergi-pergi? Dah lama sangat dah ni. Menyesal aku jadi pencuri. Hasan, aku dah balik. Ada apa tu kat lantai? Ada darah? Jangan-jangan. Sejam yang lalu kan Ehsan tengah main pedang. Hasan, janganlah main pedang ni. Nanti tangan kau luka. Apa kau ni? Aku takkan luka punya. Kau relax je. Nak kena mata aku. Ikut kau lah. Ehsan! Jangan-jangan yang ini darah Ehsan. Tu kan ada darah lagi. Ehsan! Kau kat mana? Ehsan! Kau tengah buat apa tu Ehsan? Aku tengah lukis ni. Habis tu darah yang atas lantai tadi tu siapa punya? Air cat ni tumpah. Lah, air cat rupanya. La. Kemal, ni ada cekedis untuk kau. Wah! Ehsan, kau ambil cekedis aku je. Sekarang cekedis ni aku punya. Sebab aku belum makan lagi. Lapar. Tak apalah. Ni Kemal, ada air gas untuk kau ni. Wah, sedapnya air gas. Air gas ni pun untuk aku. Sebab aku dari semalam tak minum. Kenapa kau ambil Ehsan? Ehsan ni kurang asam. Ni Ikmal, ini barang keperluan untuk kau sekolah. Wah, bestnya. Ni aku punya juga. Sebab aku nak pergi sekolah.
Apa Ehsan? Kau nak ke sekolah? Okey Ehsan. Tak payah. Ayah salah dengar. Okey Ehsan. Semangatnya pergi sekolah. Ehsan, jom pergi sekolah. Alah, tapi aku mengantuk lagi ni. Cepat, nanti kau lambat nak pergi sekolah. Aduh, malas ni nak pergi sekolah. Ni ada apa dalam kocek kereta ni? Wah, jumpa coklat. Tapi nanti... Kalau Ikmal tahu. Weh, Ehsan, kau ada coklat. Bagi aku je lah semua. Lah, akhirnya aku tak dapat coklat. Aduh, aku tak nak Ikmal tahu. Aha. Ikmal, aku nak muntah ni. Aku muntah dalam kereta. Ehsan, jangan muntah dalam kereta. Busuk nanti. Ehsan, muntah kat luar Ehsan. Buka tingkap. Ehsan, keluar Ehsan, keluar. Ni waktu yang tepat untuk aku makan Kinder Joy ni. Pasti Kemal tak tahu. Kalau dah siap, kita masuk dalam kereta. Ehsan, kau dah siap muntah dah? Dah. Ni, minum air ni. Wah, terima kasih Ikmal. Bersihkan mulut. Subscribe. Hello Ayah. Ayah dekat mana? Hello Ikmal. Ayah ada dekat rumah ni. Oh, Ayah dekat rumah. Ayah tengah buat apa tu? Tak ada buat apa pun. Ayah tengah duduk sambil tengok TV je. Nanti ayah akan masak makan malam. Ikmal tengah buat apa tu? Ayah tanya Ikmal tengah buat apa? Ikmal tak buat apa-apa pun Ayah. Cumanya dah 3 jam ni Ikmal tunggu Ayah ambil Ikmal kat sekolah. Weh, ada aiskrim. Ikmal, ini aiskrim aku. Jangan ambil. Ini aiskrim anggur aku punya. Tak apalah. Aku ambil aiskrim hijau ni lah. Yang ni aiskrim ayah punya. Ini aiskrim limau kesukaan ayah. Tak apalah. Ambil yang ni je lah. Ikmal, jangan curi. Ini pencuri punya ni. Alah. Ini aiskrim coklatnya pencuri. Ikmal, janganlah nangis. Ini ada aiskrim untuk kau. Terima kasih Ehsan. Aku makan ya. Sedap sangat. Bolehkah kita survive dengan vending machine? Kita mula dengan breakfast, yang mana aku beli potato chip yang berharga RM2. Sedap juga rasa dia. Tapi untuk survive, aku perlukan 2000 kalori dan 2 liter air masak. Lepas dah habis breakfast, Waktu makan tengah hari. dan aku pun pergi ke mall. Loh. Dan apa yang aku jumpa adalah Aku tengok vending machine ni sama je yang macam sebelum ni. Barang pun tak banyak mana. Aku nak makan apa? Vending machine rosak lah. Aku tak tahu nak beli apa dah ni. Aku lapar. tak apa. Untuk tengah hari, aku diet. Aku pun pergi ke mall lain sebabnya aku lapar. Dan aku jumpa, Aku rasa aku dah jumpa. nasib baik makanan ni ada sebabnya aku dah kebulur sangat ni. Yeay, aku boleh survive dengan vending machine. Aduh, haus sangat. Duit siapa ni kat jalan? Aduh, tapi duit ni dua-dua dah koyak. Kita seletik je duit ni, lepas tu kita lipat. Mesti orang tak tahu. Dijual. Fanta RM100 satu. Wow. Kita cuba gunalah. Dijual. Bang, saya nak beli bang. Ni, saya ada RM1 bang. Saya nak satu. Yelah, boleh lah dek. Ambil ni satu yang oren. Yes, Fanta orange. Nasib baik dia tak tahu. Sedap sangat air ni. Wah, kena tekak tu. Sedapnya. Uish, kaya aku RM100. Tapi kenapa duit ni ada selotip? Oi, pengemis, kau tipu aku Dasar miskin. Maaf bang. Ni saya pulang balik bang. Ambil duit kau tu. Palsu. Nasib baik tadi dah dapat minum percuma. Ehsan, makan coklat jom. Aku ada banyak coklat ni. Wow. Aku punya. Pertama sekali kita letak dulu coklat ni atas kertas. Lepas tu kita lukiskan ikut bentuk coklat. Lepas tu kita gunting lukisan kita tadi. Kalau dah siap, lepas tu kita ukur je. Lepas tu tinggal dibahagi 2. Kalau macam ni mesti adil. Ehsan, ambil ni. Aku dah bagi sama rata. Wah, terima kasih Hikman. Pakcik nak beli. Pakcik nak beli. Nak beli apa? Nak beli apa? Nak beli gula-gula kipas. Gula-gula kipas, duitnya mana? Gula-gula kipas, duitnya mana?
pakcik, ambil duit ni. Ni pakcik, ambil duit ni. Okey, duit dah dapat. Sekejap Gula-gula kipas datang. Ambil ni. Gula-gula kipas datang. Ambil ni. Yeay, dah dapat. Terima kasih pakcik. Ayah, lauk hari ni cuma nasi je ayah. Ya, makan je. Dekat luar sana tu, ramai lagi yang susah tau. Makan. Betul juga cakap ayah tu. Okey, jom sama makan. Okey ayah. Ayah ada aiskrim pop. Nak letak dalam peti lah. Aduh, lapar sangat. Dalam peti ada apa Ada aiskrim pop. Ayah! Ya Ikmal. Boleh tak Ikmal makan aiskrim ni ayah? Please. Mana boleh Ikmal? Kau kan nak kurung. Allah. Mesti aiskrim pop tu dah sejuk. Ayah akan ambil aiskrim pop ni untuk Ikmal. Kita gunting dulu. Lepas tu kita isi dalam cawan. Kita tambahkan juga warna merah dengan warna kuning. Warna-warni sangat ni. Sekarang tinggal nak bagi Ikmal je. Ikmal. Alamak, aku kan try makan aiskrim. Kenapa kau makan pula ni Ikmal? Kan Ikmal lapar ya. Subscribe kalau tahun ni korang nak jadi anak yang baik. Ayah dah cakap. Tegak. Jangan bongkok. Okey. Aish. Jangan bongkok. Okey. Dah kata jangan bongkok. Okey ya. Dah tegak. Ayah bongkok. Ini tak adil. Ya. Tegak. Jangan pukul ayah Ikmal, ni makanan ni kau habiskan semua Okey ayah. Alah, ada sayur lagi. Kenapa banyak sangat sayur ni? Tak nak lah. Kita buang je sayurnya. Makan macam ni je. Sedap. Kenapa Ikmal tak makan sayur dia ni? Ikmal, ni makan sampai habis ya. Sayur ni kau jangan tak makan pula. Alah, ada sayur lagi. Buang je lah. Macam ni lah. Baru sedap kalau tak ada sayur. Aduh, Ikmal. Kalau dia tak nak makan sayur, kita buat jus je lah. Pasti kalau macam ni, mesti Ikmal akan minum. Ikmal, kalau kau tak habiskan juga jus ni, ayah akan bagi dah duit belanja untuk kau. Ini jus sayur ni. Kita tinggal tapis je. Kalau macam ni kan, jus sayur akan jadi air masak. Sekarang kita tinggal minum je. Betul ke Ikmal habiskan jus ni? Cuba korang komen dekat bawah. Bagi tahu ayah, betul ke Ikmal habiskan jus buah ni? Aku nak kerjakan Ikmal lagi lah. Aku tuang gula-gula kapas dalam kotak ni. Lepas tu aku masukkan coklat warna-warni ni juga. Ehsan ni kenapa? Tinggal kita goncang. Kawan-kawan jangan lupa subscribe tahu. Kan dah jadi. Banyaknya marshmallow. Kalau macam tu aku nak cuba cara Ehsan jugalah. Kita tuangkan gula-gula kapas. Lepas tu kita tuangkan coklat warna-warni. Kita goncang-goncang. Nanti mesti jadi marshmallow. Kita buka bekas ni. Kenapa tak jadi marshmallow? Sebabnya yang tengok ni belum like lagi. Kerusi RM5 versus kerusi RM50. Jom kita test. Pertama, test kelenturan. Kerusi RM5. Aku cuba bengkokkan kerusi ni. Ternyata kerusi ni cepat bengkok. Untuk kerusi RM50, aku pun cuba bengkokkan. Tak boleh dibengkokkan. Tapi ternyata kerusi ni kukuh sangat. Test kedua, test lempar. Sekarang kerusi RM50. Untuk kerusi RM5 dah ada kesan patah macam ni. Tapi untuk kerusi yang RM50 masih elok lagi. Seterusnya untuk kerusi yang murah, aku cuba duduk 3 orang. Dan kaki kerusi ni kuat sangat. Dan untuk kerusi yang RM50 ternyata kakinya lebih kuat lagi. Test keempat, kita hentam pakai batu. Nampak gayanya kerusi ni tak kuat. Dah patah dah kaki. Untuk kerusi RM50, walaupun kerusi ni pecah, tapi boleh duduk lagi. Walaupun kerusi ni pecah, tapi kerusi ni tetap kukuh. Jadi beli kerusi yang RM50 tau. Bye. Aduh, ayah dah lambat bangun ni. Dah pukul berapa Dah dekat pukul 7. Aduh, Ikmal tak siap lagi. Nanti lambat. Dia tak bangun lagi ni. Ikmal, cepat bangun. Dah lambat ni. Lambat? Cepat tukar baju. Pakai ni.
Ye, dah siap nak bertolak. Cepat Ikmal. Bye Ikmal, hati-hati tau. Ya ayah, Ikmal jalan dulu Selepas Ikmal pergi sekolah, Ish, ayah ni nak khianat aku Ikmal, kenapa kau balik semula ni? Ayah, Ikmal pergi sekolah tadi tak ada orang. Hari ni hari Sabtu, cuti ayah. Lah, hari ni hari Sabtu lah. Ayah lupa. Ayah nak ayam tak? Tak nak lah. Kalau macam tu, ayam ayah, Ikmal ambil. Kenapa macam tu? Okey, kita ulang semula Okey, kali ni ayah nak tanya kau. Okey? Okey, kau nak ayam tak? Nak. Okey, terima kasih ayah. Aku kalau makan Maggi kuah mesti pakai sos. Kau ingat kau seorang je ni. Aku pun sama. Banyak lagi. Aku pakai kicap. Aku pun pakai kicap. Aku pakai black pepper. Aku pun pakai black pepper juga. Lagi banyak daripada kau. Tak boleh jadi ni. Aku minum jus. Aku pun minum jus juga. Kau main apa lagi tu? Cepat makan. Ya, ayah. Yeay, nak makan Oreo lah. Tapi kalau dimakan macam ni je. Ikmal nak sikit. Ikmal nak sikit. Tolonglah, tolong. Tolonglah, Ikmal, tolong. Tak nak lah aku. Aku ada idea. Oreonya kita ambil satu-satu, lepas tu kita pisahkan intinya. Bahagian yang hitam ni kita tumbuk-tumbuk je sampai lumat. Kalau macam ni mesti Ehsan tak minta. Ikmal, kau makan apa tu? Nak sikit? Ni tengah makan tanah. Kalau kau nak, pergilah ambil kat sana tu. Kotor, tak nak. Wih, nak main gelonsor lah. Ikmal, Ehsan, janganlah main gelosor, nanti jatuh. Alah ayah, takkan main gelonsor pun tak boleh. Aduh, bosan je kat sini. Ehsan, jom main panjat-panjat jom. Aku dulu Lepas tu baru kau yang panjat, Ehsan. Jangan pajak tu, nanti jatuh. Turun. Aduh, takkan main ni pun tak boleh. Hai. Aduh, tak best langsung. Ehsan, kalau macam tu kita main kuda-kuda ni lah. Aku dulu Kalau macam ni tak mungkin jatuh kan ayah? Yang tu pun jangan naik. Nanti kalau jadi apa-apa, ayah juga yang susah. Aduh ayah ni, semua tak boleh. Makan cekedis tak boleh. Main-mainan pun tak boleh. Apalah ayah ni? Apa je yang boleh? Apa jadinya kalau aku goreng ayam selama 24 jam? Korang akan terkejut dengan hasilnya. Sebelum tu, kita cuba dulu 2 minit. Jadi, aku pun mula goreng ayamnya. Ada. Dan selepas 2 minit, aku pun angkat. Dan ternyata, ayam ni masih mentah. Sekarang, kita goreng yang 5 minit. Jadi, aku pun mula goreng lagi. Dan setelah 5 minit, dagingnya dah mula nak masak. Dan masih merah-merah lagi. Kita teruskan dengan 10 minit. Dan setelah 10 minit ayamnya digoreng, isi ayamnya dah masak semua macam ni. Seterusnya 60 minit. Jadi aku pun goreng ayamnya dan setelah 1 jam, ayamnya hitam sangat dan ayamnya keras sangat. Dan selepas dipotong, aku geli sangat nak makan. Ehsan, mari sini rambut kau. Aku pulas rambut kau supaya keluar minyak. Sakit lah Ikmal. Sorry. Kau ambil ni. Aduh, kepala aku dipakai untuk pukul telur. Aduh, sakit Ehsan. Sorry. Sini rambut kau. Aku sisik-sisik. Sini rambut kau. Aku keluarkan garam. Sorry. Kurang asam kau. Kepala aku kena tumbuk. Hidung aku kena tumbuk. Sekarang jadi keluar darah. Sorry. Tengoklah kau. Mai sini. Aku cukur bulu kening kau. Sekarang dah jadi coklat. Ni sarapan untuk kau. Apa ni? Ikmal, ayah ada gambar kau ni. Ayah lukis Ayah, jangan. Tak ada apalah Ikmal. Ayah lukis sikit je ni. Aduh, dahi Ikmal. Tu kan, sekarang dahi Ikmal ada cat merah ayah. Sekarang warna kuning ya. Stop ayah, jangan. Cukup ayah. Aduh, ayah. Jangan. Aduh ayah. Ayah tambahkan warna lain pula Sekarang warna biru biar bagus sikit. Alah. Padam ayah, padam. Terpadam tak ayah? Terpadam tak? Kenapa kau marah ni Ikmal? Yelah, ayah padam. Ayah lap pakai tisu ya. Alah, kenapa cat ni jadi warna hijau pula ni? Aduh, cat ni tak kering lah pula. Aduh ayah, muka Ikmal dah jadi hijau semua kan? Ini pencuri rumah aku. Seperti mana yang korang tahu, dia tak suka sangat minum air gas dan hanya minum air masak. Tak suka air gas. Macam mana caranya nak bagi dia minum air gas? Oleh sebab itu, aku akan guna betik ni. Disebabkan pencuri suka buah betik, aku akan isi air gas dalam buah betik. Jadilah jus betik. Nanti mesti dia ingat ni jus betik. Pencuri, ni ada jus betik untuk kau. Kau kan suka minuman sihat? Minumlah. Ini air gas. Dia nak tipu aku lah.
Aha! Disebabkan pencuri suka barang yang mahal, aku akan perangkap dia dengan air gas termahal di dunia. Satu ni berharga RM10 dan satu lagi berharga RM100. Sebab air gas dia korang takkan nampak. Pencuri, cubalah minum air gas ni. Sedap tahu. Tak nak ah. Harga dia RM10. Cubalah. RM10 tak nak lah. Ha, kalau macam tu aku ada air gas RM100. Ha, cuba. RM100? Ha. Ya betul kau ni. Ha. Satu dalam dunia je ni. Yeay, pencuri minum air gas. Korang kena subscribe. Wih, ada donat. Hai, pencuri jangan. Aduh, nanti kena gigit. Aha, untuk tipu Iqbal aku akan guna tanah liat ni. Kalau dah bentuk donat, kita isi coklat Hershey. Lepas tu kita isi topping coklat lagi. Ha, kalau macam ni mesti Iqbal tak tahu. Donat dia aku akan tukar dengan donat palsu ni. Sedap sangat donat ni. Ha, nak makan donat lah. Kenapa rasa dia pelik sangat ni macam tanah liat? Pencuri! Iqbal. Ini pencuri rumah aku, Pak Atan. Dia tak suka minum air gas. Aku tak suka minum air gas. Aduh, macam mana nak bagi dia minum air gas? Aha! Disebabkan dia tak suka minum air gas, aku akan paksa dia minum masa dia tidur. Pencuri! Minum ni! Kau buat apa ni? Sebabkan cara pertama gagal, aku akan guna cara hikmat aku. Aku akan gantikan air masak ni dengan air Sprite. Ni dah sama sangat dah ni. Mesti dia tak perasan. Kalau cara ni berkesan, korang kena subscribe. Wih, banyak jadi weh. Pencuri, kau mesti penat kan asyik mencuri je? Ni minum ni, air. Air masak ke ni? Air masak, minum lah. Yeay, pencuri minum air gas. Korang kena subscribe. Yeay, minum Ribena. Aduh, habislah aku. Aduh, tak sengaja tumpah. Ayah. Iqbal tumpahkan Ribena. Tengok tu ayah. Engkau ni asyik kerja nak sepahkan rumah je. Tangan aku kena buat lap meja. Kalau kau tak kemas lagi lepas yang datang, siap kau. Tak guna pada pencuri, aku akan balaskan kau. Yeay, minum air gas. Pencuri tengah minum Coca-Cola tu. Aku nak takutkan dia lah. Habislah pencuri, tumpah. Ayah tu. Tengok tu pencuri tu. Pencuri! Engkau pun sama nak sepahkan rumah je pencuri. Aduh. Itu pembalasan aku, pencuri. Subscribe. Yang boleh terbalikkan plastik tanpa tumpahkan air akan dapat iPhone. Alah, senang sangat. Sini ayah cuba. Mula-mula kita ikat. Lepas tu, tinggal terbalikkan je. Tumpah. Bukan macam tu lah caranya, ayah. Ni, tengok ni. Kau boleh ke Iqbal? Mestilah boleh. Okey, cuba. Mula-mula kita letak mulut macam ni dulu. Lepas tu, Ya ke ni? Okey, lepas tu kita ikatkan sekali lagi. Tengok ni, tengok betul-betul. Lepas tu, barulah kita terbalikkan. Macam ni. Tengok ayah. Macam mana boleh ni? iPhone. Yeay, subscribe. Yang ni. Tak jadilah. Yang ni dululah. Salah. Ya. Subscribe kalau aku perlu pilih yang ni. Dan like kalau aku perlu pilih yang ni. Komen kalau aku perlu pilih yang ni. Apa dia? Subscribe. Okey. Ya! Alah, salah. Yang ini gerak. Selamat. Subscribe! Ehsan, jom makan aiskrim. Jom. Sedapnya. Sedapnya. Iqbal, Ehsan. Ayah datang. Seru. Korang tengah buat apa ni? Tak ada buat apa lah, ayah. Korang makan aiskrim Tak ada lah. Ni plastik je. Plastik je. Tak ada Ya makan ke? aiskrim. Tak ada. Okey, kalau macam tu, tak apa. Ehsan, sejuk sangat. Ambil aiskrim sekarang. Sejuk. Nasib baik boleh makan aiskrim. Bolehkah aku dapat air dengan RM1? Hai, tak cari. Kak, ada tak apa-apa air yang saya boleh dapat dengan harga RM1? Tak boleh.
Tak boleh Oh, apa-apa je saya tak kisah. Air kosong pun tak apa. Memang tak ada air. RM1 tak ada Oh, tak dapat apa-apa. Muka aku dah merah dah ni. Dah macam tomato dah. Aduh, malu. Dengan RM1 tak boleh dapat apa-apa air. Apa yang RM0 boleh dapat kat bandar besar? Jom kita tengok. Jadi, aku mula dengan pergi kat masjid. Sebabnya aku dah haus sangat. Nasib baik ada air free. Lega tekak aku. Lepas tu, aku teruskan perjalanan aku ke kedai makan. Disebabkan aku tak ada duit, aku pun minta makanan dengan orang yang ada kat kedai tu. Lepas makan, cuaca panas sangat. Aku pun terus masuk ke mall dan tengok barang-barang kat sana. Wah, besarnya senapang ni. Korang tengoklah. Aku tak beli pun. Aku cuma cuci-cuci mata je. Bila waktu petang, aku pun terus pergi ke taman permainan. Aku dapatlah exercise sikit. Tengoklah, aku panjat-panjat macam monyet dah. Yeay, aku boleh survive dengan RM0. Nak kenakan orang yang lalu lah. Aku pukul dulu. Aduh, sakit sangat. Macam mana dia boleh sedar aku pukul dia? Dia datang ke aku semula ni. Kau lah yang tadi pukul aku. Sakit lah. Kenapa kau ni? Bukan akulah. Kau tunggulah pembalasan aku. Sekejap Nasib baik dia tak tahu. Tapi kenapa dia datang semula? Siap bawa tali lagi. Kau tengok aku ikat kaki kau. Sekarang kau tak boleh mana-mana dah. Sekarang waktunya pembalasan aku. Kenapa dia ni? Nasib baik dia tak tahu. Yang ni bukan kaki yang betul. Sia-sia je dia tarik. Nak tukar katil baru lah. Engkau ganti dengan katil katak je Ikmal. Tarik katak tak nak. Takut. Okey, kalau macam tu katil daripada kala jengking nak tak? Tak nak ayah. Nanti Iqbal kena racunnya. Kalau macam tu katil udang je lah, dia tak gigit. Kalau kata dari udang tak nak. Nanti dia geletik Iqbal. Katil daripada semut je lah. Tak nak. Mesti gatal sangat kalau semut. Kalau katil daripada anjing kan best. Kau kan suka anjing. Kalau macam tu aku tak nak. Weh, ada tayar ajaib dah. Wah. Ehsan ke mana? Ehsan ke mana ni? Ayah nak lompat jugalah. Weh, ayah ke mana? Ayah ni dekat India. Wah. Ikmal, pencuri dah lompat jugalah. Okey, cuba cepat lompat. Pencuri ke mana hilangnya? Wah, aku ada di Paris. Hai, mana semua orang pergi ni? Nak lompat jugalah. Aduh, tapi sakit perut. Nak berak kejap lah. Ada barang ajaib apa tu? Nak curilah. Pilih, nak yang besar ke yang kecil? Nak yang besar lah. Akulah yang besar ni. Kau tengok ni. Patung aku besar, patung kau kecil. Akulah yang besar. Akulah yang kecil. Dah ambil yang kecil je. Alah. Dah habis dah. Ikmal, nak sikit boleh? Nak sikit? Pengotornya kau ni. Kenapa kau ni? Sekarang kau tak boleh makan dah. Kedekut gila kau ni. Kedekut. Ehsan? Kau buat apa tu? Kau makan macam mana ni? Tak tahu. Aduh, kau makan juga ya tembikai aku, Ehsan. Nak jalan-jalan lah. Terpijak apa ni? Boleh hentikan masa? Wish, Ehsan ada ayam. Sekarang ayam Ehsan aku ambil semua. Mesti dia tak sedar. Kenapa ayam aku hilang? Uish, ada orang bawa emas tu. Kita curilah emas dia. Biar jadi kaya. Kenapa ayahnya bergerak? Woi Ikmal, kenapa kau curi emas ayah ni? Kenapa ayah tak berhenti? Sebab ayah pun ada juga. Sekarang ni kenapa aku yang berhenti? Kurang asam. Aduh, sakit. Subscribe kalau korang sayang Ikmal Speeda. Prank Ikmal, letak ubat gigi di rambut. Mesti dia marah sangat. Ikmal, bangun. Ada ubat gigi kat rambut kau tu. Ada ubat gigi? Kat mana? Tu. Tapi tak apa. Rambut ni rambut palsu je. Subscribe. Kalau macam ni biar aku rakam. Biar ada bukti untuk Ikmal. Kenapa berus gigi Ikmal kena kencing ni? Tak boleh biarkan ni. Ayah kena bagi tahu Ikmal ni. Sekarang waktunya gosok gigi. Ikmal, tengah bakar ubat gigi ni. Kenapa pula? Tengok ni. Tengok apa? Berus gigi kau ni kena kencing tadi Ikmal. Betul-betul kotor sangat ni. Cici.